Hello, apa khabar? Nama saya Ikmal dan welcome to the Multi Stuff channel. Morning, it's your boy Ikmal. And hari ni aku just hari ni sepatutnya aku kerja tapi aku ambil MC sebab aku ada beberapa personal issue. Ya, aku tak akan bagi tahu lah apa dia. But yeah, hari ni aku MC dan aku, I just thought like why not record some vlog, because like there's a few things yang akan berlaku and there's also like some things yang dah berlaku. Kita orang ada record sedikit sebanyak last Saturday. Kita orang pergi kenduri kawan kita orang and then we went to bowling and so play it right now. I said she a superstar. In the morning, yeah, superstar. I said she a superstar. I said she a superstar. I said she a superstar. Alright, that's all for that. Let's move on from today to the end of the vlog. So let's go. Sementara aku tengah drive ni, I just wanna ask, how are you? Are you okay? How's your day? Dah minum air ke? Jangan lupa satu benda ni lah, and that is keep it steady. And also like, korang dah tengok ke World Cup? Korang sokong siapa sebenarnya? Kalau rajin boleh pergi komen. Aku sokong Portugal. And yeah, I mean the World Cup dah habis dah. Actually semalam lah. So yeah, kinda nice lah rekod ni. Macam oh benda tu semalam habis. Yeah. Buat untuk diri, not to impress the critics. Jangan buang masa, sekarang masa untuk gerak. Kena terus naik tangga walau ada kena pertahankan hak. Jangan kasih orang pijak. Percaya pada diri walau berdiri sendiri. Ya, tak perlu. Okay, so itu je aktiviti kami. Okay, Alhamdulillah banyak yang kita dapat buat dengan kawan-kawan kita. So, terima kasih kepada yang menonton. Dan yang menonton tu kita harapkan terhibur lah dengan sorotan aktiviti kita ni. Kita jumpa next time. Bye-bye. Ya, kita semua manusia perlu bersatu. Jangan sebab benar negatif, benar merapu. Ada datang nasib baik bukan di sini. Dilema terlepas tu mulut sekali-kali. Tengok datang duduk diam, dorang hilang berani. Kena bully hilang mood di pagi-pagi hari.